Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, hari raya ketiga insya-Allah. Dan sekarang jam 8.13 pagi. Saya berada di Dengkil. Suasana pagi ini sedikit mendung. Kita tengok cuaca. Sebenarnya dah gerimis dah awal pagi tadi selepas subuh. So tuan-tuan, insya-Allah hari ini kita akan berjalan raya lagi ke rumah sanak saudara. Dan nasihat saya kepada diri saya sendiri juga, walaupun kita berjalan raya, walaupun kita merentas negeri, kita jalan jauh, jangan lupa untuk dirikan solat. Jangan kita tinggalkan solat semata-mata ingin berhari raya ke rumah sanak saudara, ke rumah kawan-kawan ke apa ke. Kita solat itu wajib, so no kompromi ya, insya-Allah. Dan boleh saja kita tumpang solat di rumah saudara kita, di rumah kawan-kawan kita, ataupun kita berhenti di surau, di masjid yang berdekatan, insya-Allah. So ini semua punca rezeki ya. Kita jaga solat kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di samping kita menjaga hubungan kita sesama rakan, sesama manusia. Jom kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.